Hello, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So, hari ni kita nak pergi kebun tepi rumah Tok Teh. Kita nak petik buah rambutan. Tengok, banyak kita dah petik. Okay, so dia rambutan anak sekolah. Cantik-cantik. Contoh kita nak petik ni, dia tak perlukan galah pun. Kita just tarik-tarik je. Kita ambil sikit satu. Kita nak rasa. Kita ambil satu. Okay. Dia rambutan anak sekolah. Kita buka ya. Bismillah. Siapa yang tak pernah makan rambutan? Nampak cantik tak? Wih, dia tak autofocus. Dekat sangat. Wih, cantik ni rambutan ni. Rasa sebakul cukup. Tapi dia belum longkar lah. Ni biji dia. So, macam gini kalau dekat-dekat macam ni, apa yang saya boleh buat lah kan? Saya patahkan je. Petik je. Okey, dapat dah rambutan. Seronok sebenarnya duduk kampung ni. Kakek ada berapa dah rambutan ni? Banyak juga pokok. Macam gini, dia adalah pokok lemon. Tengok buah dia. Ni belum masak lagi. Dia selalu kat pasar raya kalau awak nampak dia warna kuning. Tak ada pucuk manis. Hari ni kita orang masak pucuk manis, makan dengan labu sedap. Kita pokok longan. Yang ni pokok longan. Dia kecil lagi. Tapi ada lah, 1-2. Nampak? Kalau zoom mungkin korang nampak lah buah dia. Pokok kelapa, pokok durian. Dengan cerita ni musang king. Tapi dia belum belajar untuk berbunga. Ni pokok apa ni? Cantik. Cili ke? Pokok apa ni guys? Sila komen ini pokok apa. Nampak rambutan banyak. Cuma tak ada pengait. Bila tak ada pengait agak sukar lah. Jadi kalau tinggi macam ni, saya sebenarnya lompat je. Lompat, tarik, lepas tu kita patahkan. Yang dekat-dekat ni senang lah. Petik macam ni je. Kalau ada galah lagi bagus lah sebenarnya. Dah lah, tak payah banyak-banyak. Kan banyak-banyak nanti tak termakan. Cukup ni. Okay, itu je. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Sana, rasa kat kampung ni setiap rumah ada rambutan. Itu je. Jumpa lagi. Bye-bye.